we live in a time, kita hidup di satu masa dan di negara, especially di masa lah, the timing is so right that suara rakyat ni, there is a power to it. Kita hidup di negara ni yang remang bulu saya cakap. Tajahau, kembali lagi kita dalam podcast Bicara Harmoni, iaitu siri yang pertama, 5 prinsip rukun negara sebagai asas kepada titik perpaduan dan integrasi nasional. Jadi macam biasa, I, Meme dan saya Azlan Shah, kawasan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum saya ucapkan kepada semua. Dan sebelum ni kita bincangkan beberapa rukun negara dalam siri-siri sebelum ni. Ya, betul. Yang mana kalau kita letakkan dalam konteks, kita sedang berbincang tentang rukun negara yang diperkenalkan pada tahun 1970 selepas berlakunya satu insiden yang menggoncang perpaduan. Ya, betul. Jadi kita lihat ada 5 yang utama sebelum bahagian pertama, cita-cita apakah bentuk rakyat Malaysia yang kita nak hasilkan. Adalah kepercayaan kepada Tuhan, kemudian ada kedaulatan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Dengar pun bunyi takut lah. Takut. Sebab bila kita sebut pasal undang-undang, semua orang takut. Yes. Law kan? Betul. Jadi siapa je yang tak bukan takut? Bukan takut law je. In-laws pun kita takut. Mother-in-law, father-in-law. Janganlah. Kan? Anything that comes with law. Yes. Jadi tapi kalau kita tak ada undang-undang dalam negara kita ni, kita akan jadi huru-hara, betul tak? Betul. Jadi hari ni kita ada seorang panel yang, kalau tak silap dia adalah seorang panel yang agak luar biasa, betul tak? Ya, tetamu kita yang saya fikir agak rare kita sebut, terbilang. Okey, terbilang. Dr. Rino Rajan. Yang merupakan seorang doktor dalam bidang yang saya sendiri tak boleh nak hafal. Apakah bidang kepakaran tersebut? Saya persilakan terus Dr. Rino Rajan. Apa khabar, Dr.? Khabar baik. Thank you for having me today. Terima kasih sebab menjemput saya ke Bicara Harmoni. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Luangkan masa di antara ke stesen TV, ke hospital bedah orang. Datang sini duduk depan mic bersembang. Mungkin doktor boleh perkenalkan sikit diri. Di mana dibesarkan dan apakah bidang pengajiannya, kepakarannya. Mungkin ramai yang tak pernah dengar kepakaran doktor ni. Saya pun difahamkan hanya segelintir yang memiliki kepakaran ni di Malaysia. Silakan. Okay, so saya Dr. Rino Rajan and lahir di Ipoh Perak, dibesarkan di Bandar Diraja Kelang. So Ipoh girl, Ipoh Mali. Kepakaran saya sebenarnya seorang pakar bedah dalam sub kepakaran, iaitu kepakaran tertinggi yang dikenali sebagai upper gastrointestinal surgery. Kalau nak lagi panjang tu, upper gastrointestinal and bariatric surgery. Bahasa Melayu dia, bahasa Melayu dia ada ke? Malangnya tak ada lagi penterjemahan dalam bahasa Melayu sebab sub kepakaran kami hanya 25 orang, 20 maybe 6 atau maksimum pun 27 tahun ni. Ada dua yang baru je graduate. So di seluruh Malaysia? Di seluruh Malaysia untuk 32 juta rakyat. 32 million population, cuma ada 25 to 27 sahaja. Orang yang sakit apa datang sampai kena jumpa doktor ni? Baik, so kalau kita nak terjemah dalam bahasa biasa mungkin gastro usus. Dia bukan gastro, dia gastrik berlainan. Bukan gastrik? So maksudnya kami rawat bahagian GERD dengan gastrik, masalah berkaitan dengan kanser perut dan esophagus dan juga obesiti. So semua penyakit yang kamu dapat fikirkan yang berkait rapat dengan esophagus, perut dan 4 to 8 meters of usus kecil kita. Usus besar, colorectal pula. So kami jaga bahagian atas. Menarik bila doktor sebut tentang lahir di Ipoh, membesar di Kelang. Ya, betul. Saya dilahirkan di Kelang dan dinamakan sempena Sultan Perak waktu itu, Azlan Shah. So kita ada sikit overlap dekat situ. Jadi May, kita nak bincang tentang kedaulatan undang-undang. Betul. Saya rasa ramai orang yang dengar kedaulatan undang-undang pun belum ada gambaran yang jelas apa sebenarnya maksud kedaulatan undang-undang. Ya, betul. Mungkin Dr. Reno boleh jelaskan apakah maksud kedaulatan undang-undang? Okay, so disclaimer kat sini, saya pakar bedah, bukan pakar perundangan. So I'm going to try untuk huraikan
mengikut apa yang saya faham sebagai rakyat marhain. Ya, betul. Tak Boleh, salah? boleh. Okey, kalau salah jangan ni. So, apa yang saya faham berkaitan dengan kedaulatan undang-undang adalah keluhuran atau kepatuhan kepada undang-undang of the land, the law of the land. Okey. Iaitu yang menyatakan tiada seorang pun yang lebih tinggi daripada undang-undang. Kita semua sama rata dari segi pandangan undang-undang. Tidak mengira kaum, tidak mengira jantina atau kedudukan sosial. Sama ada yang pemerintah atau yang diperintah. We are all equal. Dan kita kena patuh kepada undang-undang ni agar tidak berlakunya kucak kacir dan negara kita kekal sehati sejiwa antara satu sama lain. Betul ke doktor kalau orang kata kalau kita sebut kedaulatan undang-undang tu maksudnya dia mestilah mencapai keadilan. Kalau tak ada keadilan kat satu tempat tu maksudnya dia tak ada kedaulatan undang-undang. I think untuk capai keadilan tu, maksudnya yang melakukan kesalahan untuk dibawa ke muka penghakiman, muka keadilan dan diberikan hukuman yang setimpal, everybody has to play their part. Semua orang kena memainkan peranan dalam kes berkenaan. Bukanlah orang yang tak ada kaitan kan. Maksud saya orang yang berkaitan. Dari pegawai yang mengambil kes tu, kepada siapa yang mengumpul bukti, kepada bagaimana bukti itu dihandle, dibawa ke tempat yang sepatutnya dia disimpan. Orang yang menjaga bukti tu bila dia disimpan di tempat simpanan. Semua orang, sampailah ke pendakwa raya, sampai ke bidang judicial, everybody has to play their part. Salah kalau kita just kata, oh, kalau bawa ke muka pengadilan, dia kena. But if there's a break somewhere, then yang melakukan kesalahan tu terlepas. Okay. So proses tu proses yang panjang Proses yang panjang. Bukan Panjang bila sebut dalam undang-undang tu kita nampak mahkamah sahaja. Sebab sekarang ni rakyat Malaysia dia nampak undang-undang ni dia macam basically okay, bila kau dah salah kau kena hukum dia automatically. Tapi secara general kita ni undang-undang ni dia ada proses dia kan. Betul. Proses dia panjang. And proses dia saya rasa ramai. In fact saya nak ke bicara harmoni pun saya pun terpaksa baca sikit background ya. Sebab kita punya proses ni start daripada penghulu kampung kalau ada masalah kecil-kecilan. Lepas penghulu kampung naik pula mahkamah magistrate. I may be wrong correct me So mahkamah magistrate, then mahkamah session, and then you have high court, lepas tu court of appeal, dan finally apex court. So kita jangan putus asa kalau betul orang tu bersalah. Banyak avenue sebenarnya, and proses tu panjang untuk dia dihadapkan ke muka pengadilan. But kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita nak semua benda cepat. Waktu salah, I want to see him dihukum sekarang. Begitu pantas netizen dan rakyat mahukan keadilan. In a imaginary world, benda tu boleh berlaku. Tapi in the real world, it's not like that. Sama ada kamu melakukan kesalahan atau tidak, ada proses dia. Because there are also instances, ada juga situasi di mana yang tak bersalah terpaksa melalui proses ni. And finally, selepas mungkin 25 tahun, merana kat penjara, baru dibebaskan atas kesalahan sebenarnya, awak tak bersalah lah, sorry. Lepas tu dia beri pampasan. Berlaku. Doktor sebut tu saya teringat opening scene dalam filem Shivaji the Boss. Dia tanya kenapa dekat penjara, dia kata kerana dia bercakap benar. Ada ke? Ada. Kalau kat luar negara kita lihat banyak seperti ni berlaku. Sampai the state has to actually give pampasan. Sebab berlakunya some sort of mistake, you see. So we have to trust the process. Tapi we are so lucky. Kita ni sebenarnya bertuah. We live in a time, kita hidup di satu masa dan di negara, especially di masa lah, the timing is so right that suara rakyat ni, there is a power to it. Kita hidup di negara ni, remang bulu saya cakap. Kita hidup di negara ni pada the right time, di mana even our Prime Minister boleh dihadapkan ke muka pengadilan dan ditempatkan di penjara. But for that to happen, benda tu tak berlaku dalam satu hari atau satu malam. It took some time, it took many years, but it happened. So, trust in the process. Trust in the process. That's what saya selalu tekankan. Trust in the process and we do our part. Okay. So, basically benda ni dia macam tak cepat, tak lambat lah. Dia in between macam tu lah. Contoh doktor, walaupun saya rasa doktor pakar bedah, tapi doktor ada bahagian yang doktor handle part-part pesakit ataupun hospital terlibat dengan saman ataupun kes-kes undang-undang. Boleh doktor share sikit pengalaman yang pernah doktor alami, bagaimana proses contohnya berlaku pembedahan. Saya dulu scary lah dengar orang bedah lepas tu tertinggal gunting dalam perut. Tertinggal gunting. Itu gross negligence tu. Tertinggal gunting tu. Macam mana situasi macam tu kalau kita hadapkan ke mahkamah? Mungkin tadi kita sebut proses ni kan. Yeah. Contoh apa mungkin proses yang kita boleh faham? Mungkin berapa panjang apa yang berlaku, first kali doktor terus kena tangkap masuk lock up ke? Unfortunately, in many cases memang akan kena reman lah kan. Sometimes I tengok benda tu berlaku lah. Tapi okay, let's look at medical negligence.
Okay, bila berlakunya sesuatu yang maybe jadi viral ke internet. Oh, saya dah menjalani pembedahan ni, berlaku ni, saya nak saman doktor tu, lepas tu dia jadi kes polis. Okay, so netizen semua straight away lah terkibot. Mesti doktor ni dia kena bayar pampasan, dia kena go to court, dia kena dihukum. Memang wajar. Just because somebody had surgery and berlakunya komplikasi, tidak bermaksud the mistake is 100%. I'm not saying negligence doesn't happen. Kalau letak gunting dalam badan tu tertinggal tu memang terang-terang lah kesilapan kan. Tapi komplikasi, let's talk about complication. Komplikasi boleh berlaku dalam mana-mana pembedahan. There is a margin yang boleh diterima dan margin yang tak boleh diterima. Kalau gross negligence is gross negligence. Tapi katakan kalau berlakunya pembedahan di mana ada kebocoran, benda tu is an acceptable complication, sekiranya doktor tu dah buat segala yang terbaik untuk mengurangkan risiko komplikasi itu. Lepas tu bila berlakunya komplikasi itu, doktor tu mengambil langkah-langkah yang berpatutan supaya bala atau bencana tidak berterusan atau tidak escalate ke tahap yang lagi memudaratkan keselamatan dan kesihatan pasien. So, were the necessary steps taken before, during and after? Itu yang mahkamah akan selalunya tengok. And adakah doktor yang menjalankan pembedahan ni, doktor yang bertauliah, yang diiktiraf dan completed the training dalam bidang yang dia ceburi tu. Jangan pula doktor bahagian mata nak operate atas perut. That's going to be a conflict here kan. Terang-terang kan. Okay, tadi kita cakap pasal keadilan. In this case, dalam situasi ni, bila berlaku pasal komplikasi, they will also look at faktor pesakit, faktor instrumentasi, the instruments, the equipment yang kita guna. Nah, faktor pesakit bukannya kita nak salahkan pesakit, tidak. Tapi latar belakang kesihatan, contohnya kencing manis yang tak terkawal, yang mungkin menyumbang kepada berlakunya komplikasi tersebut. Atau adakah pesakit tidak mematuhi nasihat pemakanan dan nasihat ubat. Maksudnya dia balik rumah, dia tak ambil ubat. Doktor kata makan makanan lembut, dia terus belasah murtabak. Hari keempat operate perut, terus belasah murtabak. So there's going to be complication. So they will look at everything. Lepas tu, sewaktu pembedahan, adakah alat yang digunakan tu alat yang betul? Atau berlaku malfunction tak sewaktu pembedahan? Adakah nurse dah rekod doktor sewaktu menjalankan pembedahan ni bekalan elektrik terputus? Something like that. So a lot of factors are taken into consideration sebelum kes tu boleh dapat the right answer. Doktor ni bersalah atau tidak. Okay. Tapi perasaan kita doktor bila orang tu dah disabitkan ataupun didakwa ke mahkamah, kita rasa macam dia dah bersalah dah. Ya. So macam mana kita nak ajar perasaan kita ni, belum lagi. Tadi doktor cerita rumit ni, dia makan murtabak lah semua tu. Ada banyak proses kan. So, macam mana kita nak tarik handbrake, pause kejap. Dan jangan buat decision sebelum mahkamah buat big. I think that's the difference between first world mentality and third world mentality. Saya rasa kita tak boleh terlalu mengikut naluri, mengikut gerak hati, on the spot kita respond. That's why dalam bahasa Inggeris ada satu statement dia kata, don't react, respond. Kita jangan react to everything. Our first knee-jerk response is kita nak kena react. Kita nak kena react. Oh, ni salah, jom tekul, teruk padang kan. Tak boleh. Take a step back. Be mature about it. Lihat daripada segala aspek. Sebab banyak faktor-faktor penyumbang yang boleh contributing factors kepada berlakunya sesuatu bencana atau bala. You know, we shouldn't just terjah masuk. We should always play the devil's advocate because there are orang yang innocent juga yang mungkin kena hukum. So, kita kena selalu pertimbangkan. Belum jadi lagi kat keluarga kita, memang seronok kita nak tuding jari. Betul tak? Right. Jadi bagi doktor, undang-undang ni is very important for rakyat Malaysia, betul? Yeah, it's penting. Kalau kita nak cerita pasal keadilan, okay, I bring another scenario. Please rogol. Okay, di mana yang melakukan kesalahan mungkin boleh terlepas sekiranya the trail of evidence or the trail of contohnya macam DNA. Okay, now mangsa mungkin dalam keadaan post-trauma. Bila interviewer tu tanya soalan, mungkin dia tak dapat nak jawab sebab dia terjegat. Dia still masih lagi tengah proses apa yang berlaku pada diri dia. Dia trauma kan. So dia ambil lah kikisan, the medical examiner akan ambil kikisan bawah our nails, lepas tu DNA, mungkin sampel sperm. Sekiranya bukti-bukti ni tidak disimpan dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang sepatutnya, DNA tu mungkin hancur. Right, di nature. So tidak boleh lagi di match dengan si pesalah. So pesalah boleh terlepas. So ada ruang-ruang lah orang lompong-lompong yang boleh melepaskan boleh orang. Lepas. Sebab kita nak kata nak expect saksi. Siapa rogol kat tengah jalan raya in a broad daylight? Orang selalunya rogol dalam kawasan tertutup, kawasan terselindung. Jarang ada saksi. Jarang, bukan tak pernah, tapi jarang ada saksi.
So this is where medical evidence becomes so important, and cara kita handle medical evidence tu sangat penting. Tapi rakyat tak tengok benda-benda tu. Dia terus tengok the lady punya situation, nampak teruk, kena rogol, she looks in bad shape, she looks memang kita kesian. Tapi si pelaku escape, kita terus salahkan, oh, justice system kita ni sebab anak orang kaya terlepas. Nampak tak? Bila doktor sebut tu, saya rasa perasaan yang dominan, saya rasa ramai rakan-rakan yang mengikuti ni pun kita ada rasa bila orang tu orang lemah, orang miskin, kadang-kadang dia curi susu, dia punya proses penghukuman tu cepat. Dan terus ni, kalau orang itu dia kaya, dia ada status, dia ada jawatan, dia boleh hire, dia boleh bayar peguam-peguam bela yang hebat, prosesnya panjang dan di hujungnya terlepas. So kita ada rasa macam tu. Jadi macam mana doktor rasa sebenarnya, of course kedaulatan undang-undang ni pada hujungnya adalah supaya kita dapat rasa semuanya menerima hak dan menerima ruang yang cukup untuk mempertahankan diri kalau dia berada dalam kes. Tapi macam mana kita tak nak, sebab kita tak nak orang hilang kepercayaan kepada undang-undang, kepada mahkamah. Jadi macam mana sepatutnya kita menanggapi lah, maksudnya macam mana kita hadap orang yang rasa sudahlah kedaulatan undang-undang ni tak ada apalah, orang kaya semua lepas. Macam mana kita tak? I think the problem dengan high profile cases ni, dia tak sedirect kes curi barang dekat kedai runcit. Kes curi barang dekat kedai runcit, ada kamera, ada saksi, dia curi, dia kena tangkap. No questions asked. Kes-kes high profile ni, dia banyak lapisan. They don't do things as openly or as transparently as you would think, you know. So, tak semudah, ni duit ni, very clear. Tak, dia ada banyak lapisan. Dia pun bukannya, ni dia dah nama pun high profile. Duit bukan setakat RM2.50 kan. Dia melibatkan berjuta-juta. Obviously, they're going to be careful about playing with this sort of assets and this sort of money kan. So, it is not as straightforward. Tapi so, bila kita buat perbandingan, kes curi barang kat kedai runcit dengan kes high profile melibatkan berjuta-juta ni, dia macam apple and oranges. Dasarnya curi. Tapi, the playing field is completely different. The thinking process around these two things is completely different. Satu tu dia buat sebab mungkin dia terdesak. Satu ni is a completely different ball game. So kita nombor satu, kita kena lihat dari two different. One is very well thought of. One is dalam keadaan terdesak. Satu tu clear cut dia curi, ada bukti. So nothing to discuss. Satu lagi tu is many layers. Yang kita kena kupas satu-satu kaitkan tu. Macam cerita CSI. Dia basically dia macam ikut situasi lah. And then sometimes undang-undang ni dia macam dia tengok kepada kasta yang berbeza, betul? Undang-undang tak membezakan kasta, but the complexity of it nampak macam tu. Nampak macam tu. Tapi sebenarnya at the highest court of law tu, dia tak membezakan kasta. That's why I kata tadi, we live in a time where kita sangat bertuah that things are changing. Things are getting, there's more power to the rakyat. Sebab kita dah lihat, Perdana Menteri sendiri tak terlepas. What is bigger than that? So we should be proud as Malaysians saying that at the end, justice akan tercapai juga. It's just that you just have to hang in there and hopefully you have the finances lah to back you up kalau dia long process. Saya fikir bila dalam rukun negara ni konteksnya adalah dulu tu waktu perpaduan terjejas. So kita nak, waktu tu negara Mageran dan kerajaan waktu tu nak memupuk semula perpaduan. Salah satu faktor ataupun elemen yang penting juga adalah supaya semua kaum dan agama merasakan undang-undang tu adil dan kepada semua. Tapi saya rasa ada juga sebahagian rakyat Malaysia yang rasa kalau kita daripada kaum tertentu, undang-undang tu macam tak favor kita. Jadi macam mana doktor punya komen atau ada experience daripada kawan-kawan atau daripada mana-mana orang yang pernah mengadu? I think soal the law is different for different races. So sometimes benda tu juga it becomes a bigger issue dekat social media. You get what I mean? They play on that victim mentality card. They play on the race card. Sebab ni dari zaman British lagi. Divide and conquer. Kan? So, race-based politics, race-based issues are sensational. Sensasi. Cepat je orang forward. Sebab dia membuatkan hati sanubari ni kan, boiling kan. Dalam tu tekanan darah pun melawan 170 kan. So it's a very easy, dia low lying fruit lah. You nak buat kacau bilau, petik lah agama, petik lah perkauman. It's very easy. Tapi I think at a bigger picture, sebenarnya in the eyes of law, tak ada beza. Yang buat salah, you akan dihukum. It's just a matter of time. Itu je. For me, that's what I truly believe lah. Atau mungkin undang-undang tu sebenarnya memang tepat berada di tempatnya, tapi orang yang melaksanakan tu mungkin ada kekurangan manusia kan? Manusia. Mungkin itu yang kita perlu
perbaiki lagi Betul. dan Okay, lihatkan. Mana tahu undang-undang ni macam ada melibatkan racist. Mungkin ada orang rasa macam tu lah. Ada je rasa Kalau macam contohnya kita konteks Malaysia, tapi contohnya kalau luar negara, orang yang berkulit hitam di Amerika contoh rasa police brutality, dan Yes, contoh-contoh macam tu. dipinggirkan. Itu satu emosi lah macam doktor sebut kan. Benda tu paling personal kalau benda Yeah. perkauman ataupun identiti kita ni dibakar. Yes. Jadi kalau kita imagine doktor, imajinasi kita kalau negara kita ni mengangkat nilai dan rukun kedaulatan undang-undang, kita ada generasi yang akan datang, anak muda, anak-anak kita nanti yang akan mewarisi negara ni. Apakah bayangan doktor tentang negara yang rule of law yang selalu disebut oleh para pemimpin ni ataupun kedaulatan undang-undang ni, kalau dia berada di tempat yang paling tinggi, bagaimana mungkin suasana negara ni? So pandangan saya adalah satu negara di mana setiap rakyat jelata mempunyai sifat patriotisme yang tinggi. Right now, you still see Malaysians ada segelintir yang kata, saya tak tahu Melayu. Saya tak tahu cakap bahasa Melayu. Kat hospital kita selalu jumpa benda ni. Which for me, I feel very sad bila saya dengar. Very, very sad. You know, kita dah banyak keturunan kat sini. Dah banyak generasi kat sini. And you still saying, saya tak tahu Melayu. Ini yang memberikan nama buruk sometimes kepada sekolah-sekolah vernacular. Sebab they will say, I'm from certain schools. Tapi itu bukan alasan yang munasabah. Itu bukan alasan yang kukuh. Because you're still learning the national language. Tak kira kamu di sekolah kebangsaan atau di sekolah vernacular. But of course, media become sensational. Kata, oh, this person is from, you know, jom kita lupuskan setengah jenis sekolah ni semua. Salah. For me, the reason they cannot speak bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita adalah the individual themselves. Mak bapak. Sebab tak tekankan begitu pentingnya bahasa kebangsaan kita. Bahasa kebangsaan kita adalah identiti negara and identiti kita sebagai seorang warga Malaysia. Where is your pride? Bila kita sebut kita ni rakyat Malaysia, we must know our flag. We must know our national language. So, kita nak sebut pasal undang-undang ni, it starts from us lah. Are you loyal to your country? Are you proud of your country? Bila orang kutuk negara kita, adakah kita diam? Atau kita pertahankan bendera kita tu? Saya masih lagi remember tragedi yang menimpa 2 kapal terbang kita. And how people made fun bila saya pergi ke mesyuarat-mesyuarat antarabangsa to represent the country untuk bagi apa-apa ceramah berkaitan dengan kesihatan. People always say, Renu, how are your flight? I cannot trust lah these airlines anymore. Oh, saya punya tekanan darah masa tu. Oh, saya punya panas. Diorang macam blame on that airlines lah. Yes, which means they are blaming my country. And I always said, kesian negara saya. Kesian. Pity my small little country in Southeast Asia kena bully. You know, and we never got the justice for our one plane that was shot down. We as Malaysians have to feel very proud. Kita kena semangat patriotisme tu sesuatu yang patut memang sebati lah dengan diri kita. And tak kisah kamu dari sekolah mana, for me, a proud Malaysian speaks the national language. Itu sebahagian daripada ciri-ciri negara yang dia akan dapat merasakan tingginya nilai kedaulatan undang-undang. Betul. Kita nak salahkan undang-undang tu, kita tanya balik diri kita sendiri. Are you a good Malaysian? Are you a good Malaysian? Kan? Tapi kadang-kadang pun kena tanya juga, are we follow the law? Are we following the law? Kalau kita tak ikut undang-undang tu sendiri, memang dah automatically salah pun. Main bagi satu point yang sangat padu. So which mean, bila kita buat salah, orang lain akan ikut. Betul tak? Kita kadang-kadang cakap nak kedaulatan undang-undang bila tak kena kat kita. Tapi kita sendiri cari tak loophole. ikut. Cari lubang-lubang dalam undang-undang, tipu sana, tipu sana. Hantar semalam, saya pergi hiking dekat Taman Rimba ni, Kerinci. Okay, ni Bukit doktor Gasing sambil ada pembedahan sempat hiking lagi. Kena sihat. Tak boleh sihat, just, must jangan. practice what you preach. So, saya pergilah hiking lah. Lepas tu saya turun, saya duduklah tepi jalan tu. Tengok botol plastik bergelimpangan. Banyak. Walaupun ada tanda, buang Jangan sampah buang 500. sampah. Kat situ lah kita nak buang. Jangan buang sampah. Denda RM1,000. Kat situ lah kita nak buang. Pernah perasan tak? Selalu. Betul sampah dekat signboard tu. Kenapa? Itu pun tak ikut undang-undang juga. Kita tak ikut. Sebab seorang dah buat, semua akan ikut. Correct. Itu pun dah law. Yang pergi hiking kat sana itu bukannya high profile punya orang biasa kita-kita je. Biasa, betul. So before we blame that ada kasta dalam undang-undang, simple thing, jangan buang sampah. So kalau kita tengok, sebenarnya adalah, kalau kita tengok kalau negara tu kedaulatan undang-undangnya lemah, dia adalah
refleksi daripada macam mana masyarakat tu sendiri. Betul. Kalau masyarakat tu sendiri yang mengangkat nilai tu, barulah kita dapat lihat negara tu mengangkat nilai undang-undang. Kalau tak, kita komplain tapi kita sendiri tak buat apa yang kita cakap. And then automatically negara Malaysia kita pun akan jadi huru-hara. So kita tak nak benda ni berlaku, betul tak? Saya rasa kalau orang hilang kepercayaan kepada undang-undang, apa yang akan mengikat negara ni? Apa yang akan jadi rujukan akhir untuk sebarang panduan kan? Dia akan jadi kucah kacir. And the beautiful thing about undang-undang negara kita, ia sentiasa ke hadapan. Ia sentiasa ke hadapan. Dia tidak retrospektif. For example, jom kita lihat Akta Pemansuhan Hukuman Mandatory Mati. Things are moving with time kan. How about PKP, MCO? Benda-benda tu sebelum ni tak ada pun. So, akta-akta baru dipinda, diubah suai, dicipta mengikut aliran masa. Tapi within a reasonable sense lah. Bukannya ikut suka hati je lah. So, the law is not draconian. It's not an ancient law yang mana tidak ada space untuk perkembangan terbaru. Like cyberbullying. It wasn't there. Masa Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditubuhkan, diisytiharkan. Benda tu tak ada. But now if you cyberbully somebody sampai dia mati, kamu boleh dikenakan, you can be brought to justice. So we live in a very interesting sekarang time. Kita ada undang-undang stalking pun boleh kena. Betul, stalker You boleh bawa stalk ke pun penjara. kena. Ya, betul. You Betul. cyberbully orang pun kena. Correct. Ramai mungkin tengah stalk doktor kena bagi ya. Hati-hati korang, jangan nak stalk doktor. Okay. So mungkin kalau kita tengok banyak kita bincangkan dari awal tadi, mungkin kalau secara kesimpulannya, kalau doktor nampak apakah take home message yang sebelum kita, tentunya kita ada peranan tanggungjawab individu kita. So kalau dalam hidup kita ni, apa benda yang perkara-perkara penting yang kita mesti ubah dari sudut fikirannya dan tindakannya, yang sebenarnya secara kolektif ramai-ramai ni akan membentuk negara yang undang-undangnya diangkat dan didaulatkan. Betul. Saya rasa like macam orang tua kita selalu katakan, bila tuding jari tu, empat jari tu pandang balik kat kita. So it's a boring statement, tapi banyak kebenaran di sebalik benda tu sebenarnya. Kita kena tanya diri sendiri. It starts with us. The law is for us, but it starts with us. Benda sesimpel buang sampah, adakah kita ikut? Jangan langgar laju, adakah kita ikut? So many things starts with us sebelum kita boleh salahkan sesiapa. Saya rasa satu poin yang penting kalau saya sendiri daripada perbincangan ni adalah untuk jadi proaktif. Bermula dengan diri, keluarga, masyarakat setempat. Dan kita perlu kadang-kadang bukan hanya tunggu di sidang parlimen atau tunggu kes-kes berprofil tinggi. Kadang-kadang benda-benda kecil yang kita sebutkan tadi tu, kita dah kena ada mindset untuk fikir dari sudut undang-undang ni apa? Ini betul ke salah? Di belah mana aku berdiri kan? Di belah yang betul ke di belah yang. So itu decision yang kita buat setiap hari, keputusan yang kita ambil setiap hari. And the only option adalah untuk berada di pihak yang betul lah. Yang. Dan jangan benarkan bila let's say delay of process tu, judicial process tu, contohnya orang tu belum disabitkan salah lagi, tapi masih lagi ada peluang lah untuk disabitkan kan, macam saya kata all the way up to apex court kan, kes tu masih berlangsung, kita dah give up pada negara. Bukan saja salahkan undang-undang, habislah Malaysia macam ni lah, macam tu. Janganlah. Your patriotism has to be to your country, your loyalty has to be to your country, because this is your country. Kalau kita ke mana pun, inilah satu-satunya negara yang kita boleh kata this is my country. Everywhere else you are an immigrant. Kan? So kita punya kesetiaan tak boleh berbelah bagi semata-mata ada kes high profile yang masih lagi belum dapat keadilan. Okay, faham. Saya rasa poin-poin yang Dr. Renu sebut ni cukup meresap kot dalam cukup meresap, cukup padat. Ya, betul. Saya ingat dia memberikan banyak perspektif untuk kita fikir balik. Betul. Macam apa yang selalu disebut, jangan tanya apa negara buat untuk kamu, tanya dulu apa kamu buat untuk negara. Betul. Mungkin itu mindset yang betul? Mindset kontribusi dan mindset proaktif itu adalah sebahagian daripada mindset yang mewujudkan negara yang ada semua rukun-rukun ini diangkat. Betul. Kalau tak, kita hanya menunding jari macam Dr. Renu sebut tadi. Baiklah, sebelum kita tamat untuk kita punya bicara harmoni untuk hari ini, jadi untuk Dr. Renu sendiri, apakah harapan doktor untuk rakyat Malaysia tentang kedaulatan undang-undang ini? Baik, hormatilah undang-undang negara. This is our country. And kalau kita tak sayang dan hormat undang-undang negara kita sendiri, siapa lagi yang akan hormat undang-undang negara kita? Betul tak?
undang-undang kita dicipta untuk bukan sahaja make sure ada ketenteraman, tapi menjamin keselamatan negara. Kalau negara ni kucak-kacir, bukan sahaja kita yang rugi, tapi kita boleh juga expose diri kita kepada mungkin negara-negara yang lagi kuat. Mungkin kita boleh dijajah semula. So, untuk protect diri kita dan negara kita, it starts with all of us. Abide by the law and trust in the process. Kalau kita lakukan kesalahan, kita akan dihadapkan ke muka pengadilan. Some process take a little longer, some are little shorter. Tapi trust in the process. Love your country, follow the law and trust in the process. Itulah harapan saya. Okay, trust in the process. Okay, jangan you jump, I jump. Itu bahaya tu. Kan, betul tak? Itu dalam Titanic je boleh tu. Yeah. Jangan terus nak kutuk negara semata-mata satu benda tu tak berlaku hari ni. It's not going to happen like that. So maksudnya kita kena buat sesuatu research dahulu, kita selidik dulu, baru kita berani untuk bercakap. Sama macam ubat. Sama macam ubat. Mana ada ubat kita makan telan hari ni terus hilang macam tu kan? So kalau satu penyakit tu kronik, it's going to take time. Tapi most patients give up halfway sebab banyak je ubat macam anggur. Tak nak lah, balik buang. Sebab hospital kerajaan kita semuanya subsidi. So tak menghargai. Benda tu RM1 je. Buanglah beribu-ribu punya ubat kan. Don't be like that. Just trust in the process. Believe in the process. Keadilan akan dikecapi. Dan saya ingat antara poin yang penting tu adalah sebagai kesimpulannya, dengan adanya kedaulatan undang-undang, adanya keamanan, barulah kita boleh lihat kemakmuran. Betul. Ekonomi, pelabur akan masuk. Semua orang yakin dengan struktur undang-undang. Orang ikut undang-undang. Kalau tak, dia akan kucak-kacir. Orang tak berani nak melabur di sini, buat bisnes di sini. Dan itu semua adalah apa yang akan menyumbang kepada masa depan, bukan hanya kita, tapi anak dan zuriat kita yang seterusnya lah, generasi anak-anak Malaysia yang akan datang. So kita ada tanggungjawab untuk meninggalkan negara, mewariskan negara ini sebagai negara yang tinggi nilai kedaulatan undang-undang tu. Terima kasih banyak Dr. Rino. Saya ingat ini satu sesi yang cukup mencerahkan. Banyak perspektif yang menarik yang saya fikir boleh difikirkan dengan mendalam, direnungkan dan diterjemahkan dengan tindakan. Kalau tak, kita cakap je lah, tak buat. Kita cakap pun tak guna. Jadi baiklah semua, setakat ini sahaja Bual Bicara Podcast Bicara Harmoni kita untuk hari ini. Jadi kita akan sambung episod yang akan datang. Kita ada satu lagi episod dalam siri yang pertama ni. Kita akan bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan lupa follow, like and share Perpaduan Negara ataupun melayari laman web kita iaitu www.perpaduan.gov.my. Okay, thank you so much. Itu sahaja. Saya Meme. Saya Azlan Shah. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Bye.